Tuxedo. Tuxedo. Masuk dalam YouTube. Tuxedo. Pijak kaki dia tu. Oh pijak lagi. Oh, sorry. Ya, ada setengah suasana ni. Ni naik jabatan. Umum tunggu ahli-ahli lain tak sampai Rino ada seorang kat sana. Duduk ilmu dulu. Kita lancar. Okay geng, kita dah sampai atas tapak jabatan ni. Tapak jabatan 2. Dekat luar ni Akif main Apollo dulu. Dia duduk kasut lah. Apollo dia buat naik nak caru apa ni selang apa tau dah. Ni jawapan. Yang dah standby tak. Kita duduk yang 15 yang 52. Yang 52. Boleh je 6 orang duduk pun. Ya. Koyum nak cari gorgon. Dia bawa set pun gorgon yang mari. Dia pun ada penyok kok. Kita penyok ni yang tu dah kepek dah. Kita bawa standby penyok padu satu. Ada pamuk mamu tak? Pamuk mamu senang ni dah. Mamu klaim. Mamu klaim. Syafi ni. Aduh. Syafi marah dah main naik tapak. Aku cakap aku dah insaf. 52. Kau jual lah. Baru dia lapak dia makan dulu. Kami dah insaf. Kita lanjut ni Udang apa? Siap, dia. Balas tu lah, belanja apa tu. Tu dia. Dia. Try. Oh. Kan. Kan. Oi, jenok. Menyok. Oh. Makan udang mati. Mantap. Tengok apa yang boleh ambil saya sedap kot. Tanda saya sini awak dia tak mau ambil jeep Sedang ni, itu dia ada kita. Ikut sampai sini tu. Ingat ada di Kelong. Oh, mat minat tengok ikan kitang ni. Ada orang orang kitang tadi. Lama lah. Dah. Ni pun. Gegak dia bagi. Lama je lah. Lagi ikat banyak ekor kaki tengok. Ada. Berat ni. Berat. Apa? Oh dia. Dia pejuang tu. Dia punya ramai. Pam.
pum 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 pum. Nampak dah bentar. Ni apa? Jauh hitang 2 ekor. Takkan lah. Nak ambil gunting nak buang dia punya besar. Oh, gelam eh. Boleh, boleh. Oi. Dah cabut pula ikan. Dah terang. Urut cak. Oi, saya kau tak nama. Mantap. Oi, talang masuk lah ya. Akan Apollo. Dikering talang duduk dalam. Ha? Itu besar lah drama tu. Oi. Tarik tengok. Ni kata rok berantu. Oi. Banjut ni mak. Oi. Lembu besar. Lembu besar. Betul. Dah bukan kecil. Lama. Tu ni. Gelama. Ada duduk di jabatan kan, angin sepoi-sepoi, oi tidur syok. Ni pada no syahdu. Nak tiup angin, kan tak makan lah. Dah. Aku macam je lah apa yang ada, kalau tong lah. Gelap. Ha? Timur tu? Timur ni. Timur ni ada tali. Tengok dah kan, dia macam nak hujan je. Allah. Ni apa? Ni kupang pula. Oh. Lama. Ambil je lah. Cik, yang tu elok tak apa. Yang tu gelama pisang tak apa.
Ya, Ali dunia. Ali dunia. Bukan aku ya, dia sama. Mengikut. Dia nak topong. Kutik je lagi. Oh, besar tak main kat ni lah. Sesi menghabiskan umpan. Lembu. Mak memang cari ikan favorite dia ni. Dia tak target, dia dah beli gelama, dia cari kitang dia. Oi, sedap je oi. RM10 kilo. Nyembat-nyembat mak. Bona bona. Mak memang juara kitang. Ikan ni kalau dia. Empat lagi. Tonton kat Syafiq, tonton kat Syafiq. Tapi bisnes lah Pak Mahmudi dapat. Ikan ni kalau kat kedai Korea RM80 tau bekor. Dia kecil. Ini besar Mahmudi boleh. Kan tahu apa Syafiq. Ya, ni je jackpot. Hidup lagi. Kita ambil lah, bagi dia join. Dia jenah dah. Udang hidup pun ada lagi. Gorgon lain tak mau makan ni. Hari ni hari biskus lah. Hari keeper. Mat mencari kitang sebanyak mungkin. Kitang ni. Hari ni hari kitang, Dan biskus lagi. Wow ni. Tapi Sam tak guna. Mat masih lagi mencari ikan kitang. Hujan datang ni. Tidak ada reda lah. Tadi hujan lebat ni. Cari lagi. Tengok duk kemas ni. Saiz pula. Pakat tengok Mak Rudi. Minit tak sampai 5 minit. Sampai terus. Cepat Mat. Aduh. Turun dorang apa? Aku ada dah.
step. Carefully. Take the step. Carefully. Mak dia tak mau balik. Ikut mak tu dia nak tinggal lagi tu. Sampai sudah dia tak boleh lagi tu. Ada. Selamat tinggal tiang 52. Jumpa lagi. Syed ambil Sini. Jangan ha. Hasil pembagian ikan. Dia hak datang. Oh, banyak dah Lin. Bila dia ambil dek. Okey ni. Hasil menapak hari ni. Tiang 52. Tiang kitang yang lama. Tengok apa sih. Okey, kita selamat balik. Like, komen dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Fishing Saturn. Whoa.